So niat macam nak tidur awal lah kan. Tapi bila nak tidur tu macam macam ada memahati ke tu awak. Dia rasa macam tu lah. Kita rasa macam tu bila duduk masa macam ada memahati kita. Okay. So bila aku tengah, so daripada aku tidur daripada kat bilik tu, aku memang decide nak tidur kat ruang tamu kan tu kan. Pintu ni, pintu depan, pintu dengar bunyi orang ketuk. Ketak, ketak, ketak. Astaghfirullahalazim. Tapi kau kena ingat tau, grill dengan pintu jauh. Kalau nak ketuk kena buka grill dulu. Tak tahu dia kata apa, masa dia tengah round block, dia nampak kakak kata. Astaghfirullahalazim. Dia tu berlega dekat blok. Tunggu apa lagi, mai dengar Kopi, kopi, kopi Talk, Kopi Talk Studio. Kopi Talk, Talk, Talk Studio. Studio. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat kembali. Kita di puasa yang keberapa ni? 10. 10 Ya betul, dah 10 dah. Kita alhamdulillah puasa okey sana? Alhamdulillah okey. Alhamdulillah okey. Dah on belum? Dah on belum? Tekan. Okey, mantap. Ya ke okey? Ya. Jadi guest kita hari ni siapa ni Sin? Kenal guest sikit Sin, bagi data dia Sin. Siapa kau tengok ni ya. Okey, kita minta guest kita untuk kenalkan diri. Saudara. Nama umur dah. Tengah makan. So guest kita kali ni dia nak buatkan kita kisah seram. Dia nak berkongsi kisah-kisah seram. Ya, betul. Okey. Ni ya. Hai ni. Hai, nama aku Mubarak bin Musa. So Mubarak bin Musa So kau faham sendirilah. Nama pendek je kot Zayan. Okey, Barak. Husin beritahu aku yang kau ada kontak dia. Macam tu lah. Boleh tak? Zayan. Kau ada kontak dia yang kau katakan kau ada kisah-kisah seram kau nak kongsikan ni. Ada ke? Okay, kita cancel. Dah dia kena borak mic sini. Mic dekat. Sebab dia tengah makan. Betul lah orang cakap macam mana adik macam tu lah abang. Yang tadi seorang makan, ni seorang lagi makan. Tak, sekarang kau intro ni. Oh, kau tak, aku kan bukan sesiapa lah macam tu. Kau nak tahu dah orang dah tahu dah. Orang dah tahu dah. Orang dah tahu dah. Tak Viewers dah ada orang dah tahu. Tak jadi privacy Itu betul. Okey, Barak. Kita mulakan kisah seram yang pertama lah. Okey, kisah seram pertama Ni yang pertama ni bukan aku yang ni bukan pasal diri aku. Okey. Ni member aku yang bercerita. Okey, kenapa? Masa tu kita tengah lepak mamak saja, balik kerja lepak mamak kan. Lepak mamak, time tu buka cerita hantu. So dalam mamak cerita hantu tu, satu ni yang betul-betul aku macam seram lah. Anak. Okey. Time tu dia kata time tu dia baru darjah 6 lah. Darjah 6 atau form 1 lebih kurang lah. Time tu dia terbangun pagi dalam pukul 12 atau 1 pagi macam tu lah. Okey. Dia rumah dia dua tingkat. Dia nak turun bawah. Minum air biasa lah kita budak-budak kan. Betul. Dahaga minum air. Dia turun, dia ambil air. Okey, dia ambil air, dia dah minum. Masa dia minum tu dia dengar kat tingkap rumah dia tu bunyi ketak, 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 ketak. Wow, mak. Dekat tingkap. Tingkap. Okey. So dia macam dah habis minum air, dia macam nak naik atas lah, tapi bunyi tu macam ketak, ketak, ketak. So dia macam dia tak puas hati ke tu. Okey. Dia tak puas hati dia sangat. So dia pergilah kat tingkap tu kan. Bunyi tu bikin ketak, ketak, ketak laju kan. Sekali dia buka tingkap bilik dia, tingkap tu, langsir tu, buka langsir kat tingkap tu. Gula-gula mat. La ilaha illallah. Astagfirullahalazim. Dia ketuk-ketuk macam ni. Tak tahu member aku tu pengsan dia kata. Tak tahu pagi tu dia sedar dah terbaring dekat sofa. Lepas tu kira mak dia ke pakcik dia tu lah. Kata kau kenapa tidur sini? Tu dia cerita lah yang dia nampak benda tu kan. Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. Kau tak, dalam cerita-cerita tu yang aku seram bagi aku. Kau tahu tak? Dalam ramai kita orang bercerita, tu betul-betul seram yang aku ingat sampai sekarang. Uish. Ke mana tu? Cuba kau bayangkan kau tengah tidur kat dalam bilik. Design rumah sama, jadi dia tahu bilik macam mana. Tidur, mak dengar macam tu kan. Apa perasaan kau macam tu? Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. Ui, Yay. macam mana siut.
Allahu Akbar. Nasib baik kau start timer. Aku pun lupa nak start timer lah sebenarnya. Timer untuk Timer ni biasa kita ada average range lah. Kita nak tahu berapa lama kita dah buat ni. Biasa kita akan letak limit 20 minit je. Kau bayangkan dia ketuk kan. Dia ketuk masalahnya dia ketuk. Kau faham tak macam ni? Macam tu. Tak. Tapi mula-mula dia dengar biasa. Time dia nak dekat tu lagi kuat bunyi dia. Tu kau rasa berapa laju. Tak berdarah kepala dia. Dia dah mati kot. Dia dah tak rasa. Taman dekat ni. Taman TTJ. Taman Tengku Jaafar. Bukan, Taman Tasik Jaya. Taman Tasik Jaya. Rumah dia betul belah ujung, corner lot. Tapi tu macam hutan-hutan sikit. Tasik yang kat ni? Nasi lemak. Oh. Taman Tasik Jaya rumah. Aku Okay. dengar apa scary kat tu kan. Gila. Masih kontak lagi tak dengan member kau tu, Barak? Kontak. Agaknya kalau kita invite dia, Dah, aku dah suruh invite lah. Dia kerja. Dia kerja malam. Nanti kalau free-free aku try lah invite dia. kerja malam. Nak buat siang tak boleh sebab kita dalam bulan puasa kan. Jadi kita kat kering. Dia baik kerja malam. Okey. Cerita sekarang seterusnya. Dekat kau sendiri ada tak pengalaman kali pertama sekali benda-benda gaib ni berlaku dekat kau? Pengalaman aku aku tak pernah nampak tapi selalu kena kacau lah. Faham tak? So daripada aku hidup, daripada aku lahir sampai sekarang aku tak pernah nampak betul-betul seketul, tak pernah nampak. Okey. Tapi just gangguan-gangguan macam tu. So, Gangguan yang pertama kena kat aku, masa tu kita duduk Simawar lagi. Alak. Kata Ikrat tahu kan? Aku tahu. Masa tu malam. Kau tahu bila bulan masa cuti sekolah tu. Di Cuti sekolah kan aku kan duduk di belakang sekali. Kau yang di belakang pun kau. Aku duduk di belakang kan. Aku duduk di belakang. Kan aku kan selalu jaga malam time tu. Main game, main PS2 semua kan. Yalah. Masa aku tengah main game, aku tak ingat main game apa. Masa aku tengah main, kau tahu bilik belakang kan, lorong belakang memang ngam lorong belakang. Betul. Okey. Rumah mati adas kan. Aku tengah main game, bunyi shh. Aku ingat tikus ke apa bermula kan. Pergi jenguk tingkap belakang kan. Kat langsir, tak ada apa. Lama-lama bunyi tu makin kuat tau. Bunyi tu makin macam dia manggil aku. Dia panggil aku tu aku macam ni apa benda siap dia panggil aku ni kan. Aku cak dia sebab dia selalu kacau aku dulu bila kecil. Tapi bila aku buka pintu pergi depan tengok dia tengah tidur. Okey. Siapa pula yang panggil aku ni kan? Dia Memang literally panggil nama kau? mula shoot. Waktu lama dia panggil nama aku. Ush. Aku terus tidur luar. Tadi tu pun dah cakap apa baik. Astagfirullahalazim, panggil nama Dia macam berat. Macam tu. Macam shoot mula shoot tu kayak tikus kan. Aku tak kisah. Tapi dia start panggil nama tu aku dah takut Kau tahu tak? Astagfirullahalazim. Kau pernah kena Zain? Tak Sebab pernah. satu rumah kan? Itu tak pernah sebab mungkin aku tidur luar kan. Aku tidur ruang tamu, dia tidur bilik. Dia tidur tamu. Aku memang di belakang tu aku yang tidur seorang. Okey, faham. Uish, perlu tak dia? Start pada tu lah. Kalau sampai apa dah? Main game dah tak ada sampai pagi lah. Tu tidur kan. Adakah sekejap, satu soalan. Adakah itu salah satu alasan sekarang kalau kau main game kau lepak bilik Husin? Tak. Itu sebab bosan. Betul sebab bosan. Okey. Bosan. Mana tahu daripada dah pindah pun dia dah terbawa habit tu. Itu sebab bosan. Okey. Memang takut. Tapi ingat nak cerita yang Husin cakap yang dia balik sampai bunyi dengar-dengar yang hari tu kan. Okay. Malam tu aku ada kat rumah. Aku dalam bilik aku time tu. Okey. Kau kata time tu kau balik kerja, kau balik lepak Boleh lepak. Balik lepak kat bawah kau dah dengar kan. Dekat lift Dia dekat sebelum keluar lift tu. Kat atas lah. Sebelum keluar lepas keluar lift tu. Kau dengar bunyi kan. Okay. Banyak kali betul tak? Yang aku kena kat luar tu sekali. Lepas tu dalam bilik lah. Dalam bilik tu banyak kali kan. Ketuk kan. Okay, aku tak tahu lah. Dan masa dalam bilik tu, masa aku kena tu, aku pun kena kat tu. Aku tak tidur. Okey. Lepas tu aku buat apa, aku berjaga waktu macam aku buat solat tahajud sekejap lah time tu kan. Memang aku bukan cakap aku baik lah, tapi memang time tu memang nak, time tu aku buat lah. Okey. Aku buat 4 rakaat time tu. Okey. Tahajud. Rakaat pertama tu aku dah dengar dah. Bunyi ketuk-ketuk sikit kan. Macam Musa cakap masuk yang rakaat terakhir aku nak buat tu, bunyi makin kuat kan. Kau tahu time aku solat tu dah menggigil lah aku. Ni benda kacau ni dalam hati aku kan. Janganlah kacau, bagilah aku habis solat dulu nak kacau lah. Habis saya solat tu, aku tunggu buka pintu bilik aku nampak dia tengah keluar bilik time tu. Aku tanya dia, kau dengar tak? Lepas tu dia kata dengar. Aku mendengar. Dia kira serentak benda tu.
Oh. Kau faham tak? Usin tak cerita yang pasal aku buka bilik kan. Tapi aku ingat lagi benda tu. Ush. Kau bayangkan bilik kau dengan bilik store sana. Bilik kau dengan bilik aku kan berdatangan kan. Aku buka Usin tu keluar kak. Aku cakap Usin kau dengar? Dengar. Allahu Akbar. Aku dengar. Tu yang dia pergi ruang tamu, aku sambung balik bilik aku kan. Hantar. Kau tak pergi ruang tamu kali ni? Hantar apa yang jadi ya. Bilik ni kecil, bilik aku besar. Oh, okey. Jadi ruang kau tu banyak untuk dia mencelah. Macam tu kan kau mikir. Ush, so maknanya gila lah. Wow. Korang biasa benda-benda gaib ni, kalau kau kena, orang lain tak sedar. Tapi korang berlaku benda yang sama. Ush. Lepas tu masa aku keluar bilik first, aku tanya dia, kau dengar tak? Dia cakap dia dengar. Astaghfirullahalazim. Memang kuat lah, sumpah kuat bunyi tu. Aku tak tipu kau yang tu. Nampak? Allahu Akbar. Betul. Itu memang real. Untuk yang nak tahu cerita Husin ni macam mana, video dia ada kat sini. Nanti klik je. Kat sini ataupun kat sini aku letak nanti. Sini. Sebab aku tak ingat video dia episod berapa. Ya tu. Banyak sangat tak boleh scroll. Okey. Lepas tu ada lagi tak kejadian-kejadian macam tu? Lepas raya aku duduk rumah seorang. Halak. Tahun lepas raya kedua masa kan kau semua balik kampung kan? Yalah. Aku kerja. Dia kerja. Aku kerja tahun lepas. Okey. Aku kerja pagi. Malam aku kat rumah seorang hari pertama. Time pertama tu kau biasa lah bila dah blok kau ramai dah tak ada orang lah. Dah sunyi kan. Pukul 10 sunyi lah. Okey, faham. So aku balik kerja tu pukul 8 malam. Malam aku balik kerja, lepas tu aku masak semua, makan apa semua. Malam raya ke ni? Malam raya, malam first day raya, malam tu. Ush. Bukan puasa, bukan malam sebelum puasa. Malam sebelum raya, ini malam raya. Okey, malam raya okey. Malam raya pertama kan. Kita duduk rumah seorang. Dah masak-masak semua, dah pukul 10 lebih kan. Besok nak kerja ni pukul 8 pagi kan. So niat macam nak tidur awal lah kan. Tapi bila nak tidur tu macam ada memahati ke tu. Dia rasa macam tu lah. Kita rasa macam tu. Bila duduk masa macam ada memahati kita. Okey. So bila aku tengah, so daripada aku tidur daripada kat bilik tu, aku memang decide nak tidur kat ruang tamu kan tu kan. Sebab tak ada orang kan. So aku tidur ruang tamu lah. Bentang tilam semua di ruang tamu. So macam malam nak tidur, aku dengar kat bilik Husin. Dan pintu semua tutup. Pintu bilik Husin bunyi. Apa? Pintu bilik dia time tu. Sumpah. Ruang tamu sini, bilik dia kat sini kan. Okey, betul bilik dia Dia dengar sini. kat sini. Cecak, aku macam tak ada apa tu kan. Okey. Lama sikit bunyi ketuk-ketuk kan, ketuk pintu kan. Macam nak kata kucing, bukan tau. Kucing semua dah sangka. Kucing bilik abang aku semua dah sangka. Aku letak tu, aku tak Okey. lepas kan. Okey. Dengar bunyi ketuk-ketuk kan, pintu kan. Aku macam, janganlah kacau tak macam ni kan. Janganlah kacau tak macam ni kan. Ni tak sedap ni. Okay. Benda betul-betul paling scary lah yang benda aku rasa. Lepas tu aku dah tidur. Tak tahu aku macam sedar macam mengigau ke apa aku tak tahu kan. Pintu ni, pintu depan, pintu dengar bunyi orang ketuk. Tak. Astaghfirullahalazim. Tapi kau kena ingat tau, grill dengan pintu jauh. Kalau nak ketuk kena buka grill dulu, bau ni. Tapi aku terus dengar bunyi ketuk. Astaghfirullahalazim. Yalah, lagi satu grill kita orang pun susah kan nak buka. Betul, grill kau pun Grill lah, dia ada gaya dia tu kan. Step dia nak buka. Astaghfirullahalazim, ada orang ketuk siap. Itu yang aku macam asal time aku seorang lah kacau kan. Dah lah malam raya betul-betul habis azan maghrib. Bebas. Siapa mangsa? Astaghfirullahalazim. Sebab tu nak pelakkan dia member lah. Member semua busy raya. Betul. Tak nak aku pasang earphone tidur kan, tak paksa lah. Allahu Akbar. Kan, selama aku ni aku tak pernah kena nampak lah. Selalu kena kacau macam tu pun. Tak pernah nampak betul depan mata lah. Itu kalau dia tak nak, aku pun tak nak. Tak nak insyaAllah minta dijauhkan lah. Tapi bilik kau dia Sin. Tu tau. Aku tengah terfikir kan. Kau pernah cerita tak benda ni kat dia? Tak, aku tak cerita apa. Kau tak tahu lah ni? Tahu. Aku diam lah. Aku punya diam lah. Aku tak cerita kat siapa. Benda peneman nanti malam. Astaghfirullahaladzim. Tahu malam ni kita tidur kita buat live. Mantap. Ush.
Okay, jap. Tadi masa kau fokus kau sampai tadi kau cakap dengan aku ada apa-apa tak dekat rumah ni. Kau cakap sebelum wujudnya bangunan ni dan sebelum wujudnya bangunan ni, bangunan sebelah baru nak buat. Kenapa? So bangunan aku dengan bangunan blok B dengan blok A je kan. Aha, betul. Tapi blok B pun tak main duduk tu kan. Tak main. Time aku pindah sini, memang kat blok aku tu, kat tingkat aku, 2 rumah ada. Rumah yang depan tu, rumah kita. Sederet semua kosong. Oh, okay. Benda yang scary masalah aku pernah sekali tu balik tau. Aku balik tu ada dekat laki pakcik tua. Yang malam kan pakcik kan. Aku balik, aku kira aku kalau balik tegur dia tu saja sembang kejap kan. Tak tahu dia kata apa. Masa dia tengah round block, dia nampak kakak gitu. Astaghfirullahalazim. Kakak kat sini. Astaghfirullahalazim. Dia tu bergegar dekat blok B. Weh, aku nak balik tu. Aku nak balik tu tak nak jadi aku lepak dengan dia kata sampai 6 pagi. Benarlah dia cakap dia baru nampak masa dia tengah round tu. Dia baru nampak. Allahu Akbar. Yalah, rumah blok B kan depan tu kelapa sawit kan. Sebelum wujudnya ni kan, blok baru ni. Kelapa sawit. Weh. Allahu Akbar. Oh, kakak maknanya kakak ingat yang gas kita tu. Episod 3. Okey. Oh. Dia pun duduk sini kan. Ada seorang guest kita orang. Sebelum ni dia duduk sini. Blok ni. Blok ni Dia ada menceritakan kelibat kakak. Mungkin mungkin benda betul lah sebab yang sama dengan guard tu kan, faham tak? Lepas tegur guard tu dia kata hati-hati balik kan. Mula macam kenapa kan? Baru kerja balik kerja pukul 2 pagi, 2 pagi 3 pagi kan. Okey. Hati-hati cik kan. Cik cerita kat kau lah kan. Tadi cik nak pusing kan, cik nampak dia terus sebut nama tu kan. Dia terus tak ada sensor, dia terus bagi je. Wow, berani betul. Dia terus bagi je tu. Tu yang terkejut tu dengar. Tanya dia kat mana. Dia nampak mula dekat, dia melebeng dekat cakap luar ni, dia melebeng kat sini, faham tak? Astaghfirullahalazim. Tu dia terbang dekat lain. Tu macam mula macam kan. Lama-lama bila tengok balik macam betul juga kan. Faham tak? Fikir balik blok ni dah lah baru siap, baru orang duduk kan. Tak ramai orang mungkin betul lah kot kan. Allahu Akbar. Subhanallah. Susah juga kalau aku balik kerja lambat ni. Tapi sekarang dah aku dah jarang dengar macam tu. Faham tak? Mungkin sebab dah ramai kot. Dah kau tengok parking motor dah sesak macam mana lah. Betul. Pun sebab dah ada sekarang bangunan ni, blok ni dia international. Jadi kalau nak kacau tu mungkin dalam pelbagai je kot. Yelah, sini ada Korea kan. Ada Korea, ada negara-negara lain. Jadi dia nak kacau tu dia macam alamak Kang salah bahasa, macam mana language barrier kan. Ni orang Melayu ke orang apa ni? Kita tak tahu benda boleh jadi. Tengok. Allah Akbar. Lagi barat ada lagi cerita-cerita yang mungkin kat kampung ni dekat tempat kerja aku lah. Tempat kerja? Dulu tempat kerja lama aku lah. Okey. Aku kan dah berhenti kerja kan. Kerja ni aku, fast food? Fast food tapi tak nak mention lah. Okay, tak apa, tak payah mention. Fast food lah. Fast food. Tahu. Fast food. Okay. Aku sekarang tu as manager lah. Okay. Setiap kali kita nak masuk shift, kita nak masuk shift kan. Kalau manager masuk shift pagi ke shift petang atau shift malam, kita orang akan macam mana? Check faham tak? Kita kena check semua produk, tak cukup semua kan. Dengan gas pun lah. Tempat aku dia pakai gas. Tak pakai elektrik lagi, tak full elektrik. Ada pakai gas lagi kan. So bila pakai gas, ni gas masak belah sini. Kalau dalam bilik gas tu, gas masak belah sini, gas CO2 belah sini. Gas CO2. So tahu tak CO2 punya tong macam mana rupa dia? CO2 yang macam kecil kan? Panjang. Kan? Dia panjang. Kau tahu? Tahu mana? Tak tahu nanti tak gambar. Dia tak gambar CO2 macam mana. Okey. Abang adik lebih kurang. Okey. So aku masuk petang ni tu, pukul 6 petang. So 6 petang shift aku habis pukul 3. Time tu tempat kerja aku memang tutup store pukul 2. So pukul 3 kita orang dah keluar, sejam tu cleaning, pukul 3 dah balik lah kan. Okey. Pukul 6 petang aku masuk, aku check gas time tu. Okey, gas masak ada 12 tong. Gas auto ada 4 tong. Okey, semuanya dalam dia punya sangkar dia, semua
semuanya ada gari kan. Okay. Dia berantai. Okey. Berantai semua dah lock kan. So kunci tu kalau apa-apa nak tukar gas, manager yang kena pegang. Okey. Faham Faham. So nak jadikan cerita, time tu malam dah closing. Dah closing dah pukul 2 time tu. Dah pukul 2. Okey, dah pukul 2. So buat kerja lah, semua buat kerja kan. So dalam pukul 2.30 tu ada seorang budak aku ni nak pergi buang sampah. So troli kita letak dalam bilik gas tu. Okey. Dalam bilik gas tu. Okay. Bilik belakang, pintu back door kan. Kita panggil back door kan, pintu belakang kan. Pintu belakang tu kalau kita keluar lalu bilik gas, boleh lalu tempat buang sampah. Okey. So dia memang kena lalu. Okey. Okay, budak ni lepas tu dia ambil troli dalam bilik gas. Okay, dia ambil. Lepas tu dia ambil sampah dekat semua sampah. Okay, pergi letak kat bilik sampah kan. Okay. Dah sudah, nak letakkan balik troli dalam bilik gas tu. Masa dia nak letak, dia terpandang belah kiri. Okay, lepas tu dia pandang belah kiri tu kan. Dia cakap, dia pandang belah kiri. Tu dia macam, dia biar. Tu dia pergi terus jumpa aku kat dalam. Okey. Tu dia cerita kat aku. Barak. Nak tanyalah. Tanya apa? Aku cakap kan, kenapa ada satu tong dekat luar? Aku dengar je ayat tu. Aku terus cakap, dah jom cepat-cepat kita balik. Ada benda aku nak beritahu kau lepas kita keluar store ni. Kau faham tak? Okey. Sebab sebelum ni budak-budak ni selalu cakap, Aha. kat bilik tu dong kadang ada nampak kelibat ada macam benda kan. Aha. Tu aku explain balik kat dia, yang kau nampak tu bukan tong gas kat luar. Itu gula-gula. Dia pelik kenapa ada tong gas sebiji kat luar kan. Ada 4 kat dalam tapi ada sebiji kat luar. Aku dah tak, kalau manager check memang tong gas tu ada 4 je CO2 tu. Dia takkan letak luar sebab semua dah berantai semua, faham tak? Kalau nak tukar gas ke apa, semua refer pada manager kan. So manager memang seorang malam tu. Okey, faham. Time tu lah dia cakap, aku tu cakap dah cepat siap kerja kan. Cepat buat. Allah. Gula-gula. Sebab kita orang bila closing, lampu tutup, lampu luar semua tutup. So yang ada betul-betul lampu kat dalam lah. Sebab tu bila dia kalau masuk bilik gas tu memang gelap. Okey. So dia macam nampak macam tu lah kan. Bila pandang dia nampak macam putih kat luar kan, sebiji. Oh, benda tu gula-gula. Apa benda lah siap. Gila. Famous betul lah gula-gula ni. Sebab Kat kawasan gini kan. Aku tak tahu lah, ini cerita orang tua-tua dekat tempat kerja aku lah tu. Dia kata dulu-dulu masa store tu buka 2002, tahun 2002. Okey. 2002 time tu dia kata betul-betul ada store tu Giant tu je. Belakang semua tak ada. Okey. Kosong. Baru nak naik yang Maybank ke apa semua. Baru nak naik time tu. So dia kata memang banyak lah gangguan kan zaman-zaman tu kan. Dia kata memang banyak. Terpadam. Astaghfirullahalazim. 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 Asal dia Kan? Sleeping. asal dia sleep mode lah. Hari tu kita orang buat Tak ada. 27 minit kot, tak ada sleep mode sekali pun. Benda ni. Update baru kot. Tadi buat update Nuzonan. Kan kita hati. Aiman balik buat apa? Ini cerita yang orang tua, yang cakap orang tua kat situ Okey. Orang lama lah. Okey, orang lama. Macam jahat sangat kan, orang lama lah. Okey. Okay, time tu kerja midnight 24 jam. Okey. So 24 jam memang store tu run je lah kan. Cuma bila malam pekerja 5 orang lah. Masuk manager 6 orang. Masa tu dia kena basuh barang kat belakang. Bila pukul 4 pagi ni, barang-barang dia letak, kira pukul 4 pagi ni dah tak ramai customer tau. So bila yang basuh barang tu dia akan basuh lah kan. So yang lain-lain semua dah hantar, tu keluar makan ramai-ramai kat depan. Okey. So memang tinggal dia seorang kat dalam tu. Okey. Faham tak? Dia kat belakang basuh barang seorang. Manager pun dah kat luar macam tu. Masa dia basuh barang tu, dia basuh. Okay, fryer kita masak ayam ke masak apa, semua dah off tau. Okey. Sebab dah tak guna kan malam kan. Dia breakfast menu lain. Okey. Dia tak guna benda tu. Okay, dia dah off. Sebab dia sini yang off, dia sini yang cuci mesin dia yang off. Faham tak? Dia tengah basuh. Benda tu on. Mesin fryer tu ada 3, satu on mula. Dia tengok balik. Dia tengok siapa yang on kan ni kan. Dia tengok benda tu on. Satu on, 2 off. Okay, dia tutup, sambung balik basuh. Tengok, on lagi. 2 pula on, 1 pula off. So dia ingat budak ni nak prank dia kan. Okey. So dia pergi keluar tengok, betul semua tengah makan kat luar. Semua tengah makan. Tak ada seorang pun yang hilang. Semua tengah makan. Betul dia seorang kat dalam store. Tu dia tak sedap hati lah mula kan. Okay, tak apa lah. Dia pergi, dia off balik, dia sambung balik basuh barang. Dia basuh 3 fryer on.
Member dah tengok dah risau, dia off, keluar. Cakap budak, kau main aku kan? Mana ada kan? Okay, dia panggil seorang member dia kan, masuk. Sekali dia kan, dia sebelum dia keluar dia dah off kan, tiga-tiga Okay. kan. Dia dah on, lepas tu dia off, dia keluar kan, cari kan. Dia masuk balik, tiga-tiga flyer tu on. Astaghfirullahalazim. Dan tu dalam pukul 4 pagi lah, 4 pagi, 3:30 ke 4 pagi lah. Faham tak? Okay. Sebab kalau macam tempat store aku ni Jumaat Sabtu Ahad memang busy. So akan ramai orang. Ni macam hari biasa lah. Okay, weekday. Kita main lah weekday. Okay. Time tu dia macam dah terkejut. Lepas tu budak ni semua cakap kau datang kau yang on sendiri sebelum kau keluar kan. Dia pun dah tak ada aku tak ni aku dah off. Aku panggil korang masuk benda tu dah on. Faham tak? Dia kena kacau satu, kena kacau dua, kena kacau tiga. Dia off semua keluar. So balik on tiga tu on. Uish. Sebab flyer tu bila on bunyi bising. Faham tak? Okay, dia bunyi ada- dia bingit. Sebab tu dia bila basuh barang dia boleh dengar. Yang dekat luar tu tak dengar ke bunyi fryer tu? Itu memang jauh. Oh, Sebab ya. Dia bukannya makan dekat dalam, dia makan kat meja-meja luar. Okey, Semua faham. ramai kat luar. Aha, Depan, aha. dia seorang tengah basuh barang. Sebab gaji tak siap kan. Okey, betul. Mencok. Sebab susun. Shit. Jauh. Jauh siap. Okay, jauh. Takkanlah. Ini kacau dia kan. Dah jauh tekan nak lagi je. Penat kalau berlari. Astaghfirullahalazim. Kawasan tempat kerja dia tu, aku rasa memang keras kot. Sebab dulu kat situ dulu keras kan. tengok masa kita dekat Camp Hitam dulu pun, dia orang pun ceritakan yang kawasan tu memang keras kan. Kawasan dia orang dekat kan. Sama-sama kan. Uish, gila. Astaghfirullahalazim. Mungkin ni benda tu apa benda tu. Mungkin lah. Budak ni tutup pula. Aku nak tak buka. Aku makan. Kau buka, aku masak sekarang. Dia tutup. Kau buka lagi. Okay guys, untuk kisah seram yang kedua ni, Yang last lah. Yang last ni, guest kita bagi tahu yang Dia penat. dia ada buat dia penat. Dia penat dan dia ada buat note. Dia punya cerita tu. Dan note dia panjang. Dan mungkin kita akan buat yang episod lain lah. Betul. Jadi terima kasih kerana bersama kami. Ya. InsyaAllah. Jangan ke mana? Saksikan kami di sini.